Nombor dua, sepanjang saya berjalan di Sabah, di Sarawak ni, sebenarnya saya Google tau, saya cari bagaimana nak membina tim. Bagaimana nak membina tim. Kebetulan saya tengok isteri saya, dia belajar, dia tazabur dan tazakur, dia belajar Al-Quran. Saya selalu fikir, saya selalu dengan doktor ni, kita selalu bergaduh sebenarnya, bukan bergaduh lah, berbincang. Bagaimana nak tambah baik rent ni. Kan? Dulu saya fikir dengan bercuti, dengan bagi holiday, itulah satu pencapaian yang cukup hebat. Kalau tak percaya, kau ambil guna kawan baik kau tu, tanyalah bagaimana nak membina tim dengan tazabur dan tazakur. Dan jawapannya sebenarnya saya malu dengan Dr. Syaril lah sebenarnya. Jawapan inilah sebenarnya dia punya metod yang terbaik. Inilah metod dia. Metod dia kita dengan spiritual dia, metod dia dengan usrah kita, metod dia dengan silaturahim dia. Sebenarnya keberkatan dia. Kita buat jualan ni bukan hebat macam Atin cerita tadi. Tak buat apa pun sebenarnya. Bila kita berjumpa tu, dia datang dengan keberkatan tu, dia akan bawa kita ke next level. Dan terima kasih. Saya pun cakap